Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. So today is the last day of May, which is 31st May, and honestly today is such a very exciting day for me because I finally getting my first car after so freaking long. Like, trust me guys, you guys have no idea how long I've been waiting for this moment. Like, I dah tunggu for 6 months and I can't believe that today is finally the day. Alhamdulillah. So actually I dah booking and I dah sign loan tahun lepas bulan 12, and then memang I dah dapat rasa yang Saga MC3 ni memang ramai yang booking sebab masa launch hari tu memang ramai. And for those who don't know, actually my first option is actually Marine Blue and second option is Space Gray. And then I tanya my SE before booking, dia kata warna Marine Blue tu tak ramai orang order. So I macam okay, I thought yang I akan dapat kereta tu cepat, but apparently the queue was super long and I have to wait few months. You guys imagine lah, hari ni hari ni the last day of May. Esok adalah bulan 6. Daripada bulan 12 sampai last day of May I tunggu. Ya Allah, I macam lama gila. And then I dah tunggu berbulan-bulan sampailah minggu lepas. Mind you, I chase my SA every single day. I tanya update. And then my SA call I minggu lepas. Dia beritahu yang ada stok tapi warna Space Gray. So, and at first I macam tak nak because alang-alang I dah tunggu for 6 months. Why not I just tunggu untuk I dapatkan colour yang I nak, because yelah kita nak kereta tu lama kan. So macam dia pun okay. And then they call I balik untuk reconfirm kan. And then after thinking about it, I was like macam, you know what, I just take it. Because honestly Space Gray pun cantik. And if I didn't grab this, I probably tengah tunggu lagi giliran I yang I tak tahu bila lagi I boleh dapat. So that's why today is the day I pick up my car, because I choose one Space Gray. If not, hari ni bukanlah hari je. Guys, 6 months of waiting is crazy, you know. Ramai orang dah pakai Saga. And then actually no one knows that I'm getting a new car. Only my family knows. And actually Kak Min je yang dah tahu yang hari ni I pick up kereta, because I keep update her about my car punya status and all kan. And then actually I nak surprise Mama and Akif hari ni, but since they had so many plans today, so I risau macam tak sempat nak pick up kereta and all. So I surprise orang semalam. So I'm going to insert the video here so that you guys can see their reaction. Okay, esok pergi ambil kita bagi. Wow. Esok pergi ambil kita bagi. Betul. Yeay. Kenapa? Mama doa bagi punya kereta cepat keluar lepas dia bagi duit kat Mama semua. Pagi tadi lah. Pagi tadi dia bagi duit kat Mama kan. Lepas tu Mama doa lah. Lepas tu Mama doa kalau cepat dapat kereta tu. Panjang jalan tu Mama doa kalau dia ikut. Yay! So yeah guys, tu diorang punya reaction. Mama and Akif sangat surprise. Actually I dah dapat tahu like 2 weeks early. Tapi Mama dengan Akif baru tahu semalam. Kita orang dah bagi banyak gila hina kat Mama tapi tak dapat langsung. So I macam tak apalah, so just bagi tahu je lah hari ni kan. So I think and none of my friends know that I'm getting a new car. Tapi I dapat rasa yang diorang dah agak. Cuma kereta apa, bila, diorang tak tahu. So yeah guys, I might gonna surprise them later. So I'm not sure yang I punya tempat ni je yang lambat ataupun tempat yang lain semua awal ke. I'm not really sure. Tapi I tahu yang Saga MC3 ni memang tunggu lama, tapi I tak tahu selama I ke ataupun tidak. So I'm not sure about that. Mungkin tempat korang cepat, tempat I yang lambat lah. So yeah, so this vlog I'm not very sure how this flow is gonna be yet, but yeah, come follow me along to pick up my first car. Let's go. Ayah nak pergi ambil kereta Saga. Guys, kita ada dalam kereta. I'm very excited. Today is finally the day. Setelah beberapa bulan struggle nak pergi kerja, kena Akif Banyak mengalah. banyak, Akif memang sangat banyak mengalah. Finally I'm getting my own car. Korang dah sampai. Yeay. Ni ke? Bukan.
Bukan yang ini. Oh my god, guys. Sampai. I'm gonna find Kavines. Where's my Kavines? Sabar, sabar. Jangan terlalu excited. Yay! Jom. Oh my god, guys. Finally. My car. Oh, by the way, guys, I changed the ribbon because I tak dapat. So I changed. Nak tukar colour lain. Thank you for my Kavines. So, jom ribbon. Cantik kan? But by the way, anyway, colour ni memang nampak lagi cantik in person. So tak regret kalau ambil colour ni. Yes, warna grey. Oh, Izwan. Izwan keluar tadi makan tu. Okay. Cantik tak Kit? Tapi cantik juga aku. Saya daripada warna space cream memang cantik lah. Kan? Cantik, space cream. Cantik. Ramai sebab tak minat je, ramai biru je. Merasa By the way guys, Kavines every single day dengar I punya. Sampai tak? Kavines, you not the only one, Kavines. We also. I call Kavines bila main kata nak dapat bila kita ramai. So dia I jawab every single day. Every week kita macam dah Kit. Ya, kita pun dengan keluhan jugalah. After 5 months lah. Almost 6 months. Jom, masuk tengok. abang nanti nak tukar tayar spare tayar kan, kena ada ni lah. Yang ni saya letak dalam drawer depan. Okay. Yang spanner, jack semua. Kalau macam kita Action ni memang tak boleh lah. Tak boleh, tak boleh. Kena pakai dia. Dia kena pakai ni juga. Ada. Skill semua ada. Jadi untuk nombor towing ya. Contoh punya contoh kita beli insurans Zurich tadi, tapi call nombor ni saja. Jangan call Zurich direct. Ni aircon untuk sejuk adjust sini. Alright. Yang ni untuk kipas lah. Okay. Yang ni kena sentiasa on, jangan matikan sebab apa kalau matikan nanti angin luar akan masuk. Oh, Okay. Yang ni untuk call lah. Ada orang call, letak call semua you boleh guna ni. Okay. Yang ni untuk pasang skrin lah. Mute. Ini pergi rumah. Contohlah. Pergi rumah lah. Back home Ni suara naik. Suara tu. Kenapa 9555? My husband, late husband punya punya car lah. Terus mungkin orang kita namakan. So I will later semua nak. Tapi nombor dia tak. Itu lah. Tiga. Okay. Oh, okay. Oh. Guys, dia ada sizzle. Alright, sekejap. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much. 1, 2. Ya, okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan dekat sini. Yang ni dah ubah sini ya. Oh, okay. Dia tak ada radiator cap. Kalau contoh nak top up apa ke kan? Semua sini. Tapi jangan buka auto panas lah, sama macam dulu. Sama macam dulu lah. Cuma level dia ini paling tinggi, ini paling rendah. Contoh nak jalan jauh pergi mana-mana kan, macam kurang level. You tambah air mineral lah, jangan tambah air pipe. Tu minyak brake. Minyak brake. Oh. Minyak hitam sini. Ni pakai 530 sekarang. 530 S70 dah boleh S70 S70 tu memang family car. Myvi rehat, Myvi rehat. Tak boleh jadi kuat lama dia. Guys, signing my commitment for 9 years. Ada semua jenis bencana, tak kira apa semua Dia cover. ni cover apa? Macam contohnya kalau pokok Pokok jatuh, tumbang, semua jatuh, semua cover. Dia Pokok- akan cover 100% ataupun 100% lah. 100%, okey. Kita ni 50,000. okay. So yang ada all driver macam biasa. Yang ni untuk flood allowance ni, kalau kita kena banjir, you nak cuci sheet apa semua sampai 1,000 you boleh claim. Oh, okay. Kunci kalau kena curi pun you boleh buat police report, you boleh claim. Okay. Yang ni personal accident lah sampai 15,000 ada coverage. Personal accident. Ni. Oh, okay. Ni semua tak apa. Okay, saya bagi ni ada kad touch and go. Oh, okay. Ada NLC, ya? Kata Shenggo, thank you.
time and sekarang berapa? Sekarang pukul 2 kot. 1:30. Nanti just sign kat sini Sign atas IC tu lah. Okay. Okay. Dah settle. Sekarang dah tukar RM50 check baru ni. Thank you so much Kak Vines. Tolong I untuk 6 bulan ni. Okay, jom bawa balik. It's alright. Yes. Guys, dah berjaya sampai rumah. So kita nak cabut. Unboxing. Yeah. Dia leather Warna grey. Okey lah, cantik. Nice. Alhamdulillah. Aku tak meroyan. Ayah tak suka dia plastik banyak. So just cabut je. You guys have no idea macam mana I sorok semua aksesori ni daripada mama. I nyorok belakang pintu belakang almari, bonet dengan karpet. Jom. Actually lepas I dapat tahu yang nak dapat kereta, I terus beli aksesori siap-siap. So senang. Tak payah tunggu lagi dah. Kereta sampai terus pasang. Nampak bonet. Kau imagine aku nyorok macam mana di belakang dia. Pasang karpet pula. Guys, kita orang dah siap and remove all the plastic and I dah pasang semua aksesori. Not kidding, dari tadi I tersenyum-senyum guys, because I really can't believe that I finally get myself a new car. So blessed. Like, I don't know how to explain. Itu je the words that I can explain my feelings at the moment. I'm so blessed. But I rasa macam a bit sebab because kereta ni, kereta Saga ni daripada dulu ayah nak salah seorang daripada kita orang ada like beli, sebab dia pun pakai Saga sebelum ni. So I beli, kereta dah ada tapi dia dah tak ada. So I really hope that he can see all these things lah. Macam I really hope yang dia boleh nampak I beli kereta, bawa dia jalan-jalan. Tapi yeah, but I'm so happy guys. Like I know some of you might think like it's just a car, but for me this is my first car. That's why I'm very excited about it. I'm so sorry like this video, I'm not trying to show off by any means, but I'm making this video. This is just like a part of my memories that I wanted to keep for myself. Nanti I boleh tengok in future ke. I really hopes that you guys tak rasa macam tu. Your first car will always be special. So that's why I'm super excited, I'm super happy about it. Yeah guys, I rasa video ni mesti akan macam short sikit kan. So mungkin I akan masukkan sekali video I surprise all my friends. So see lah how macam mana. So thank you guys so much for coming along with me. I see you guys in the next video. Bye bye.